Kalau anda nak buat duit USD tapi anda tak mahu berniaga, apa-apa je lah kerja-kerja menjual secara online, anda tak nak buat benda tu tetapi anda nak duit secara USD dan anda tak nak juga buat video-video viral, video konten-konten anda tak nak buat. Jadi apa yang anda boleh buat adalah dengan menghasilkan gambar ataupun video menggunakan AI, kemudian upload dalam Adobe Stock. Daripada situ, gambar ataupun video anda ini akan dibeli oleh pengguna Adobe Stock seluruh dunia yang berminat dengan gambar ataupun video anda. Jadi setiap kali gambar anda di-download oleh mereka, anda akan dibayar oleh Adobe Stock. Dengan itu, anda akan dapat jana pendapatan pasif kerana gambar ataupun video itu boleh dijual secara berulang kali tanpa had ataupun unlimited. Tak kisah berapa orang download, berapa orang pun yang beli, dia adalah gambar yang sama tetapi kita akan dibayar berulang kali. Jadi di situ anda akan dapat jana pendapatan pasif. Untuk buat kerja ni anda tak perlukan masa yang banyak, cukup hanya seminggu sekali anda buat kerja. Contohnya pada hari anda cuti, anda ambil masa mungkin 1 jam, 2 jam, anda hasilkan gambar dan video, kemudian upload dalam Adobe Stock dan biarkan saja di situ sehinggalah anda punya library gambar dan video itu ada beribu-ribu gambar. Daripada beribu gambar yang anda ada ni, insya-Allah ada gambar-gambar yang akan terjual setiap hari. Jadi metod ini telah dibuat oleh ramai orang seluruh dunia, termasuklah orang-orang kita di Malaysia, yang mana students kami ramai yang dapat jana pendapatan pasif USD menggunakan kaedah ini. Jadi kalau anda nak belajar lebih lanjut bagaimana untuk buat duit dengan Adobe Stock ini, so anda boleh tengok pada bio saya, di situ ada saya sediakan link, anda klik di situ dan anda boleh baca lebih lanjut untuk belajar lebih mendalam, berguru, dan ada group support untuk anda dapatkan bantuan. Kenapa anda perlukan group support ini? Sebab untuk submit tu dia ada requirement tertentu, contohnya saiz gambar, saiz apa, gambar apa yang laku, video apa yang laku, kemudian macam mana tak nak kena ban, macam mana nak pastikan anda punya account secure, tidak di remove dan tidak melanggar peraturan dan sebagainya. Jadi anda perlukan support group daripada orang-orang yang dah berpengalaman, daripada orang-orang yang dah hasilkan income daripada Adobe Stock seperti yang saya ceritakan sebentar tadi. Kalau anda belajar sesuatu daripada video ni, jangan lupa komen terima kasih ataupun alhamdulillah. Jangan lupa like dan juga follow untuk dapatkan konten-konten yang saya akan update dari masa ke semasa. Jumpa lagi, bye bye.